Abang, motor ini untuk you lah. Ni. Motor baru. Apa ni? Motor baru lah abang. Ini. Saya ada nampak satu Grab rider. Motor dia sudah koyak. Nampak sudah sangat lama. Dia tunggu satu KLC order pun perlu 1 jam. Macam mana ni? Sakit hati. Abang makan satu dinner dengan saya boleh? Kayu. Tadi saya sudah ikut abang dari KLC Sunshine sampai sini. Sebab saya tengok abang setia ya. Abang, satu hari bawa Grab abang. Boleh dapat berapa? Macam hari ni tadi aku keluar pukul 7. 32. Cukup abang. Kalau ikut tak cukup lah. Kalau satu hari 2 kerja cukup lah. Ngam-ngam je. Lebih tak ada. Sebulan kerja berapa hari? Kalau bawa budak sekolah ni, seminggu 5 hari. Tu hari Sabtu Ahad buat Grab full time lah. Kebanyakan you punya wang lah untuk siapa? Family. Abang satu bulan boleh dapat berapa? Kalau band kau lah lebih kurang 1 lebih lah. 1, 3 mungkin. Grab boleh dapat dalam 5. Duit minyak satu bulan berapa? 1 minggu 100. Saya bantu abang satu bulan punya minyak boleh. Ini bagi abang sebulan minyak dengan duit. Betul, simpan abang. Tidak selalu tolong orang. Apa abang? Saya kerja jam tengah pagi sampai pukul 7. Lepas tu dalam pukul 8 buat Grab lah. Sampai pukul 11 lebih. You punya anak tahu you berlatih ke? Tahu. Mereka sayang bapak kau? Sayang juga. Abang, nanti kamu tunjuk ah brake mana rosak. Ni model lah. Sebab botol lama kan. Oh, ini pernah accident ah? Kristen. Ini je lah problem. Saya beritahu kamu, abang. Selalu kan, you jaga family. Hari ini saya jaga kamu, boleh? Tengok abang. Jom, man, tengok. Hah? Tengok apa yang saya bawa untuk kamu. Abang. Okay. Tunggu abang. Abang. Motor ini untuk you lah. Ya? Motor ini untuk you. Ni. Motor baru. Apa ni? Motor baru lah abang. Ini. Bagi, apa? Abang, cuba motor ini. Motor baru. Saya tak riba keselamatan. Saya beri motor untuk you. Memang abang, ini bukan tipu. Cuba abang, restart, tengok. Hati-hati ya. Saya beli ikut tadi. Apa? Dia jadi macam tahu lah. Tak tahu nak cakap apa lah. Terima kamu tak kasih pernah lah betul-betul sebab jasa. bantu. Alah, bagi Biasa rezeki lah. ni. Sebab orang bapak biasa lah. Rezeki ni abang. Letih pun kena juga lah. Abang, you ada apa-apa mau cakap apa bagi you punya anak? Cakap untuk anak-anak ni, inilah pengorbanan bapak yang mampu buat untuk anak-anak. You punya anak juga nak beri untuk you, tapi mereka tak sampai umur ni. Saya tolong abang dulu. Abang, saya harap motor ini boleh teman kamu buat kerja semua untuk family lebih selamat, lebih sihat.